sekarang tengah up juga electric vehicle, iaitu EV car. Dan orang lagi banyak cakap kalau nak beli kereta, diorang akan lagi suggest hybrid daripada EV. Geng baik beli lah. Betul. Geng baik beli. Sebenarnya dia tak beli pun. Tak beli pun. Dia komen je. Baik beli tu, baik beli ni. Nak kena kecam lah ni. Sebab aku ada member dia jenis komen lah. Kalau kat komen kencang punya. Kau jumpa depan macam tu. Dia tengok poket. Lepas tu kena fikir nak pakai lama mana kereta tu. Dia hybrid ni ada bagus, ada baik, ada buruk dia lah. Sama juga macam petrol dengan diesel. Sebelum ni orang cakap better pakai diesel. Diesel murah. Sekarang dia jadi apa? Macam elektrik kan. Mungkin sekarang ni pakai elektrik murah, cas murah. Tapi bila dah semua orang pakai ni, demand dah jadi tinggi. Mungkin supply dah tak sempat. So masa tu dah naik. Dia depend on perubahan zaman. Perubahan zaman. Sebab dia kok mana-mana harga ni dipengaruhi oleh supply and demand.